Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat menyambut awal Muharram. Satu Muharram lepas maghrib dia kira hari yang baru dalam kalender Islam. Saya nak berazam satu benda yang manfaat yang kita akan kongsikan. Untuk hari ini yang kita nak kongsikan adalah satu benda yang berkenaan dengan lembu. Untuk makluman, lembu hanya jualan untuk lembu hidup 90% untuk jualan korban. Okay. Satu hari satu bermanfaat ya. Jadi hari ini saya mulakan dengan info satu. Jualan lembu hidup adalah lembu untuk tujuan korban. Okey, itu saja yang kita nak sharekan hari ini. Nanti kita akan sharekan setiap hari satu benda yang manfaat untuk dunia peternakan. Okey, itu saja hari ini. Satu Muharram, lembu jualannya adalah 90% untuk jualan hidup, tujuan untuk korban. Okey. Assalamualaikum. Besok kita akan bagi lagi satu yang bermanfaat dalam industri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Satu hari satu ilmu. Hari ini kita nak bincangkan yang kita info kejap tadi. Ya. Jualan lembu hanya tertumpu kepada jualan hidup untuk tujuan korban. Kenapa saya berkata begitu? Sebab jualan daging segar untuk rakyat Malaysia ni kurang mendapat langganan. Kalau kita nak jual daging, kita kena sasarkan warga negara Bangladesh yang biasanya mereka memang nak makan daging fresh. Jadi kita kerana nak jual daging, kita kena jual dekat orang-orang yang ramai warga negara Bangladesh. Oleh itu jualan kepada masyarakat Malaysia memang tertumpu kepada jualan korban. 90% jualan memang untuk tujuan jualan hidup, jualan hidup untuk tujuan korban. Dan ada juga jualan hidup untuk baka, ada juga jualan hidup untuk tujuan kenduri kendara. Tak mungkin dah. Jadi mustahil lah sebenarnya untuk beli lembu untuk kenduri kendara. Ada juga tapi kuantitinya terlampau kecil. Dulu memang kita antara yang kita fokuskan adalah jualan untuk kenduri kendara. Tapi sekarang orang buat kenduri memang dari catering, dan catering akan bagi harga yang rendah, dan harga yang rendah itu memang pakai daging frozen. Jadi tidak ada daging lembu fresh, kecuali kalau memang ada hajat. Okey, itu dia satu ilmu satu hari ya. Kita elaborate tadi tak sempat nak elaborate. Kita elaborate sedikit. Jualan untuk lembu adalah 90% jualan untuk korban. Okey, harap bermanfaat. Salam satu mahal hijrah, satu Muharram 1447. Moga tahun ni tahun yang baru hijrah, tahun yang lebih barakah dan lebih kepada menguntungkan kita dan kita lebih dekat dengan Allah. Assalamualaikum.
Salam sejahtera. Assalamualaikum, salam sejahtera. Satu hari, satu ilmu. Malam tadi saya kongsikan yang kenyataan yang mengatakan jualan lembu 90% jualan hidup untuk tujuan korban. Okey, itu satu ilmu semalam. Dan hari ini ilmu yang baru pula, jualan untuk kambing pula. Jualan untuk kambing 90% juga jualannya adalah untuk akikah. Jadi lembu untuk tujuan korban, kambing pula untuk tujuan akikah. Jadi ilmu baru hari ini, 90% jualan kambing adalah untuk tujuan akikah. Bermakna kambing akikah mesti mempunyai sifat cukup umur dan juga sempurna sifat. Dan pastikan kita sebagai usahawan kambing kena ada kambing yang cukup umur untuk pastikan orang datang membeli. Sebab tujuan orang datang membeli kambing di kandang kita adalah untuk tujuan akikah. Jadi ilmu yang baru hari ini adalah jualan kambing untuk tujuan akikah. Nanti kita akan buat video lain untuk kita elaborate lagi lebih luas skop yang menyatakan kambing untuk akikah, lembu untuk korban. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita punya share info. Semalam jualan lembu 90% untuk korban, dan hari ini jualan kambing 90% untuk akikah. Jadi kita boleh fokus jualan kita berpaksikan fakta yang kami sharekan ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam ma'al hijrah, salam satu Muharram. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam 2 Muharram. Satu ilmu, satu hari satu ilmu kita nak kongsikan hari ini. Sebelum ni kita ceritakan lembu dan kambing, jualannya 90% untuk jualan hidup untuk tujuan korban dengan akikah. Jadi hari ni saya nak share pula syarat wajib untuk korban dan akikah. Untuk lembu dan kambing mesti cukup umur 24 bulan hijrah. Beza antara hijrah dengan Masihi ada 11 hari. Bermakna kalau 24 bulan hijrah tu beza dengan Masihi adalah 23 bulan 10 hari lah. Bezanya 22 hari. Jadi untuk lembu dan kambing untuk cukup umur mesti 24 bulan hijrah. Kalau biri-biri, kambing biri-biri 12 bulan hijrah. 12 bulan hijrah, setahun saja dah dia kira cukup umur. Okey, kaedah kita untuk pastikan kambing dan lembu cukup umur adalah kita lihat dari segi dia punya gigi. Saiz gigi dah bersalin ke gigi kapak, gigi kekal, sekurang-kurangnya 2 batang. Terbaik 4 batang lah. Kalau 2 batang antara setahun setengah ke 2 tahun. Tapi kalau 4 batang confirm 2 tahun ke atas. 4 batang confirm 2 tahun ke atas. Itu antara cara kita tengok cukup umur. Ataupun kalau pengusaha tu memang buat breeding, pembiakan dalam kandang, dia punya cukup umur tu daripada rekod kelahiran. Itu pasal kami mencadangkan kalau nak rekod kelahiran, contoh kalau dia lahir hari ni kita buat 25, tunjukkan tahun dulu, 6 bulan 06 dan buat tarikh. Kalau buat tarikh pun boleh atau tidak. Buat 25/06 pun cukup. Itu dah memadai dah untuk menunjukkan kecukupan umur. Jadi bila cukupnya? Pada 27/06. Okey. 27/05 pun dah boleh dah. Sebab ada beza 22 hari. Okey, maksudnya kita kena pastikan kalau yang buat breeding kena buat rekod betul-betul untuk pastikan cukup umur supaya tidak ada masalah kekeliruan. Tapi kalau kita beli daripada luar ataupun kita jumpa kambing tu untuk pastikan cukup umur, antara kaedahnya adalah kita tengok dia punya
dia punya gigi mesti dah salin, sekurang-kurangnya 2 batang gigi kapak, gigi kekal, ataupun sebaliknya 4 batang gigi kapak atau gigi kekal. Jadi itu antara kaedah untuk pastikan kecukupan umur untuk korban dengan akikah. Lagi satu syarat wajib untuk korban dengan akikah adalah sempurna sifat. Maksudnya matanya tak buta, telinganya tak koyak. Koyak berlubang tak ada masalah, tapi kalau telinganya terpotong 2 ataupun kakinya patah ataupun dia ada masalah yang fizikalnya tak sempurna lah, nak cerita fizikalnya tak sempurna. Itu yang dielakkan untuk pastikan kesempurnaan sifat untuk korban dengan akikah. Okey, itu saja yang kita nak sharekan untuk hari ini. Satu hari satu ilmu untuk lembu dan kambing. Cukup umur 24 bulan, biri-biri 12 bulan, maksudnya setahun, dan mesti sempurna sifat. Maksudnya dia tidak cacat. Okey, nanti tunggukan kita punya perkongsian hari-hari yang berikutnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang belum follow kami, sila follow untuk dapatkan satu benda yang bermanfaat yang kami boleh berkarya setiap hari, insya-Allah. Dan beritahu kawan-kawan. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Satu hari satu ilmu, moga bermanfaat. Petang ni saya nak ceritakan dari segi syarat untuk korban dan akikah. Macam pagi tadi saya ceritakan syarat untuk akikah dan korban untuk lembu dan kambing adalah 24 bulan. Tarikh kita simpan daripada dia beranak sampai kita jual. Jadi 24 bulan ikut tarikh hijrah. Maksudnya beza hijrah dengan Masihi adalah 11 hari. Jadi kalau 2 tahun bezanya 22 tahun lah. Kemudian syarat yang kedua adalah sempurna sifat. Dan untuk syarat lembu atau kambing, dia tak semestinya betina ataupun jantan. Dia cuma syarat dia cukup umur dan sempurna sifat. Jadi kita boleh buat korban untuk betina dan juga untuk jantan. Cuma untuk marketing kita punya kehendak pelanggan kita ataupun pembeli, ataupun memang dia punya permintaan lembu untuk korban dengan akikah, kita kena akui permintaan masyarakat dari segi adat saja dia perlukan jantan, JANTAN. Jadi jantan Jadi kena pastikan untuk semua peternak lembu ataupun kambing untuk tujuan korban dengan akikah, mesti adakan lembu tu mesti lembu jantan, dan juga untuk akikah kambing jantan. Itu syarat wajib. Syarat wajib untuk siapa? Untuk customer membeli. Syarat wajib yang tak tertulis di mana-mana. Yang syarat dari segi hukum adalah cukup umur dan juga sempurna sifat. Jantan atau betina boleh buat korban ataupun akikah. Cuma masyarakat mencari kambing atau lembu yang jantan untuk mengelakkan kalau lembu betina atau kambing betina nanti takut ada anak. Kalau ada anak kita sembelih pun anak tu boleh makan boleh makan. Cuma kehendak masyarakat memang nakkan jantan. Kita tak boleh paksa customer kita pilih betina, kecuali kalau kita punya korban kita sendirilah. Kita boleh sembelih untuk korban atau akikah, kita sembelih yang betina. Okey, pengongsian kita hari ini untuk korban akikah mesti jantan. Mesti jantan baru kita boleh jual untuk korban dan akikah. Okey, itu saja untuk hari ini punya pengongsian. Terima kasih dan moga manfaat untuk satu ilmu satu hari yang kita cuba istiqamahkan. Boleh follow kita punya TikTok supaya dapat manfaat untuk semua. Assalamualaikum.